Ramai kawan-kawan tanya saya, kenapa saya fokus pada online? Sebenarnya saya perasan dan saya yakin orang perasan, dunia sentiasa berubah dan terus berubah. Cara orang bekerja, cara orang membeli, cara orang melihat peluang juga telah berubah banyak. Sebab tu saya percaya sambil kita buat apa yang sedang kita buat, kita perlu buat sesuatu membina untuk jangka masa yang panjang. Sebab tu saya memilih untuk belajar platform online, berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman dan membina hubungan dengan lebih ramai orang. Saya masih lagi belajar dan membina, tapi saya percaya bahawa perjalanan besar bermula dengan langkah yang kecil. Dan yang penting, kita mula dan kita konsisten. InsyaAllah saya akan kongsikan pengalaman saya di sini. Semoga pengalaman saya ini memberi manfaat kepada mereka yang mencari peluang.